cerita pasal mafia ni memang negara-negara besar seperti US, Brazil, France, Itali ni memang mafia dia semua Islam. Kita pergi dekat France tu, ada satu tempat tu kawasan, saya tengok ada polis kat depan tu. Dia orang bawa saya, bawa naik atas. Sebab dekat France ni banyak yang cakap Arab. Mafia-mafia dia kadang kulit hitam dan juga orang Arab. Mafia besar. Marseille tu semua tempat mafia besar tu. Jadi kita masuk, kita tinggal bayar je, kumpul bayar. Bila time nak makan baru saya perasan, dia orang terselak kaki dia orang, baru nampak ada gelang. Gelang poka tu dekat kaki. Dia tak boleh keluar daripada kawasan tu. Rupanya dia tahan dalam rumah. Welcome back. Balik lagi kita dalam cerita apa? Cerita malam Jumaat, bukan cerita biasa. Setiap orang ada kisah dia. Cerita malam Jumaat bukan cerita biasa. Tak terduga penuh kejutan di setiap sudut. Jelajahi mimpi, menikmati suasana. Bila rasakan getarnya jangan lagu ikut. Dan dah masuk part 3 dah. Masih lagi kita terpesona sebenarnya dengan cerita-cerita dari Afadi Ustaz Farhan Dai itu pasal perkembangan Islam di negara yang bukan Islam. Betul. Di negara Islam maupun di negara kita juga, insyaAllah. Betul. Tapi sebelum tu Azwan dah pegang dah tu. Ni dia nak tunjuk korang. Inilah dia Ray Amo, iaitu perfume fabric. Dia bukan perfume badan, dia perfume fabric untuk fabric. Warna kau spray je dekat fabric, bau hotel 5 star. Kita nak minta Ustaz Han kita ni try spray dekat bantal Ustaz. Try spray. Dia ada 2 bauan, satu hotel Hilton, satu lagi hotel Four Seasons. Lepas tu Ustaz kan dah selalu juga duduk hotel. InsyaAllah. Betul lah. Naik bau dia dah. Jadi kita akan bagi pada Ustaz kat nanti untuk Ustaz bawa balik, boleh gunalah dalam kenderaan. Okay. Betul. Sedih Betul. Lulus. Alhamdulillah. Kalau Ustaz nak tahu, kita punya liquid kita memang solid. Maksudnya kalau kita nak comparekan dengan liquid yang lain, dia tengok segi warna dia. Keruh dengan jernih. InsyaAllah. Okay, kita sekarang ni nak tahu pula, kalau tadi dah pasal negara yang bukan Islam dan macam mana perkembangan dakwah Islam dekat sana. Dan pengalaman seterusnya pula di negara yang Islam, tapi macam mana pula dengan kata tadi Ustaz kata Islam tak boleh diamalkan. Tak boleh diamalkan. Baik, tuan-tuan perempuan rahmati lagi dikasihi Allah. Kita di tanah air kita ni, kita dapat amal agama dengan mudah. Betul. Sebab itu penting syukur pada Allah. Boleh pakai serban, boleh janggut, amal sunnah, pergi masjid. Cuma kita pula kan yang tak bersungguh-sungguh dalam amalkan agama. Sebab itu bila dalam bab boykot kan, orang cerita pasal boykot barang-barang kan, kadang-kadang ada juga betul kenyataan setengah ustaz kata orang suruh boykot barang negara sekian-sekian tu kan. Ini dia boykot masjid. Masjid pula dia boykot. Maksudnya masjid kosong. Yalah. Masya Allah. Lebih sedih lagi ada orang Islam boykot sunnah Nabi pula. Kan. Jadi itu yang kita patut renung, Masya Allah. Baik. Antara negara yang kami pernah sampai, negara Balkan. Negara Balkan ni boleh kata total majoriti negara Balkan ni ada beberapa negara yang tak Islam. Yang lain semua Islam. Albania, Bosnia, Kosovo, ada beberapa tempat lagi yang memang kawasan jajahan Islam di situ. Masya Allah. Dan dia orang ni memang orang putih betul. Saya dah pergi seperti tadi kan, banyak negara dah pergi. Bila pergi Balkan ni saya terkejut sebab first time saya tengok di masjid imam orang putih, makmum orang putih, Bilal orang betul orang putih. Kalau di England ada tempat imam Bangladesh. Ada tempat imam Pakistan. Kita keluar dakwah di Belanda pun, di Holland, di Jerman, Turki imam banyak. Jadi campur. Macam dekat Belanda kita ada Pakistan. Kita keluar dari Switzerland, banyak orang Afghanistan jadi imam. Tapi di Albania, Bosnia ni betul-betul orang putih. Sebab sana Pakistan tak ada. Bangladesh tak ada. India tak ada. Memang betul-betul orang putih betul. Tu satu benda yang takjub lah. Dan kulit dia bersih. Orang Balkan ni dia orang putih kan. Kalau kita orang Jerman kan ada bintik-bintik dia bersih. Dan dia memang orang Islam. Tapi sayang kesan daripada percikan komunis tu dan kesan daripada dakwah dia tinggalkan,
Walaupun 100 tahun lepas mereka punya atuk-atuk pejuang Tariqah Usmaniyah, anak cucu mereka telah tanggal ke Islam daripada pakaian dan kehidupan mereka. Sangat sedih. Kalau kita tengok dekat muzium Bosnia tu, atuk nenek dia orang semua pakai putih. Sekarang dia orang pakai macam orang putih lah. Tak boleh nak beza. That's why bila kita kat sana, sorry brother, can I ask you, are you Muslim? Merah muka dia. Of course, my name is Abdullah. Mana aku tahu nama kau Abdullah? Nama kau macam orang putih. Pakai macam orang putih kan. Keluar daripada bar. Kita tak tahu kan. Ni macam tu keadaan dia. Jumpa orang perempuan, orang seksi. Anak dara seksi. Sorry, can I ask, are you Muslim? Yes, my name is Azra. My name is Amira. My name is Fatima. Tapi macam orang putih betul. Jadi itu kesan bila dakwah tak dijalankan, maka orang Islam buang Islam dari kehidupan mereka. Kita ada tengah-tengah kampung, kami bergerak dalam Bosnia, dekat atas sikit daripada Bosnia. Bosnia ni pelik sikit. Dia entiti yang pelik sikit negara dia. Dia dalam Bosnia tu dia ada Bosnia, dia punya ibu negara dia Sarajevo. Ada Herzegovina, ibu negara dia nama Mostar. Dalam tengah-tengah tu ada negara lain pula, Republic of Srpska. Ibu negara dia Banjarluka. Jadi dia satu negara, 3 negara dalam tu. Tapi satu bendera. Pening. Bila kita cerita orang, saya tak pernah dengar pula Ustaz. Orang keluar dakwah je akan jumpa dia pelik-pelik ni. Tapi majoriti Islam. Jadi ada kampung-kampung kita pergi, saya pakai serban macam ni, masuk satu kampung tengok. Dan ni yang sembahyang lah. Please, imam. Saya kata kenapa jadi imam pula. Saya memang kalau mana-mana tempat memang ngelak jadi imam kat negara orang ni kan. Terpaksa, tak ada orang. RNR pun kalau tak ada orang baru kita pergi depan. Sebab imam ni dia susah. Sebab dia ada hukum dia kan. Kalau kita tersilap ke apa kan, nanti kan tanggung pula orang kan. Dia berbeza dengan Bilal. Bilal senang je, azan je kan. Jadi saya kata kenapa jadi imam 100 tahun lepas atuk nenek kami imam macam ni pakai. Sedih tak dengar. Sebabnya dulu dia macam tu. Sekarang dah tak ada orang macam ni, dia kata. Maksudnya susah nak jumpa. Ada pun imam kat bandar-bandar. Yang lagi best, imam-imam yang besar-besar kat bandar tu semua belajar UAE. Hubungan Malaysia dengan Bosnia ni kuat. Di Albania apa juga. Imam ajak minum, jom pergi minum. Kita pun pergi. Masuk kedai. Imam, kau okey ke tak? Ni bar ni. Arak bersusun. Ajak kita minum situ. Buat tak nampak je lah arak tu. Kata kedai ni halal. Macam mana tu? Sebab kehidupan dia orang, culture dah macam tu. Dah rosak lah. Sebab tak imam nak payung kita minum pun bukan normal kedai lah. Kedai yang memang dia jual arak. Tapi kita yang masak tu orang Islam. Itu je lah. Kita cuak nak minum. Yang bawa tu imam. Bayangkan tu keadaan umat Islam masa tu. Jadi kesan bila dakwah ditinggalkan, bila dakwah ni macam kilang tau. Kilang dakwah. Daripada kilang dakwah, lahirnya solat, lahirnya ibadat, lahirnya pengajian ilmu, madrasah, sekolah, majlis-majlis ilmu di masjid, adanya orang khidmat, bagi abdikan diri pada agama Allah. Tapi bila kilang tutup, maka lama-lama orang sembahyang dah mula kurang. Kilang tak ada penghasilan. Penghasilan orang soleh tu tak ada lah. Lama-lama orang nak belajar agama dah tak ada. Akhirnya madrasah tutup. Ini berlaku kat Bosnia. Boleh tengok dengan mata. Tapi setiap masjid ada madrasah. Semua tutup. Dah tak ada orang datang sembahyang, masjid tutup dah. Jadi orang agama dah mula slow. Ni bila dakwah ditinggalkan. Sebab tu dakwah ni sangat penting. Walaupun negara yang dakwah ni macam hujan Nabi umpamakan. Hujan ni turun kat semua permukaan. Adakah hujan kata ini laut tak payah turun lah hujan? Turun juga. Betul. Yang untuk orang yang macam kita, ustaz ramai pun kita buat dakwah. Spanyol. Dulu kerajaan Islam, Andalus. 800 tahun lebih. Kalau cakap kat atuk dia, nanti cakap awak murtad. Percaya tak? Confirm tak percaya. Sebab ulama, ribuan ulama. Dan ulama di Spanyol ni bukan biasa-biasa. Yang menjadi rujukan dunia. Kita ustaz biasa je. Imam Qurtubi sampai sekarang pakai tafsir dia. Qurtubi itu daripada Cordova. Ada Imam Musyatibi daripada Statiba. Daripada Spanyol. Kampung dia sama sekarang dia. Kita keluar dakwah di sana 4 tahun lepas. Di Statiba tu dulu 100% hafiz Quran. Masjid banyak. Orang Islam 100%. Sekarang ni tidak jumpa walaupun satu masjid. Tidak ada walaupun satu madrasah. Dan orang Islam yang asal sana tak ada habis. Murtad habis semua. Yang tak murtad dibunuh. Ni kesan bila dakwah tak jalankan. Jangan main-main. Sebab tu dakwah ni sangat-sangat penting. Bila orang Islam tak buat dakwah, maka lama-lama orang Islam akan dilemah. Islam akan keluar dari kehidupan mereka. Madagaskar. Kita tahu cerita tu pun sebab ada kartun. Betul.
Sebab tu orang Melayu sebut Madagaskar. Salah. Dia Madagaskar. Madagaskar. Kenapa Madagaskar? Bila para sahabat datang, anak Sayyidina Osman namanya Muhammad bin Osman. Osman kata selagi Islam tak hidup kat belah kawasan Afrika sana, kau jangan balik. Dia meninggal kat sana. Jadi bila dia datang, dia buat dakwah kat sana sehingga 100% orang kat pulau tu masuk Islam. Sehingga dia panggil pulau tu Madinah Saghir. Madinah kecil. Tu Madinah Asghar, Madinah kecil, macam Madinah. Perempuan pakai pudar, hidup atas agama. Tapi bila dakwah tak jalankan, akhirnya orang Islam jadi lemah. Perancis datang, jajah, kemurtadan berlaku. Akhirnya dia dan pulau sekitar murtad. Tukar nama daripada Madinah Saghir, Madagaskar. Sebab tu bukan Madagaskar, Madagaskar, Madinah Saghir. Masya Allah. Sebelah dia pulau kecil. Kubur anak Sayyidina Osman kat situ. Muhammad bin Osman punya kubur, kita keluar dakwah dari sana kat situ. Dia panggil Comoros Island. Pernah dengar? Semua Islam dulu. Kenapa Comoros Island? Orang Arab punya suka kat pulau tu. Orang Islam, para sahabat Islam hidup. Sehingga dia panggil Juzar Qamar. Pulau bulan purnama penuh. Bahasa Arab kan Qamarun. Qamarun kan. Bulan purnama penuh. Pulau ni macam bulan purnama penuh. Sebab orang soleh ramai. Orang dah 100% amalkan Islam. Bila sahabat mati, dakwah tak dijalankan, maka agama keluar dari kehidupan mereka. Orang putih datang jajah, tukar Qamarun, tukar Comoros. Qamarun. Banyak lagi. Filipina, ni semua negara-negara yang bila dakwah tak dijalankan, Islam keluar dari kehidupan umat. Begitu juga di kampung Imam Bukhari di Uzbekistan. Masya Allah. Kampung yang melahirkan ribuan para ulama dan dunia belajar Islam dengan mereka. Uzbekistan dan negara Tantan ni diislamkan oleh sepupu Nabi, adik Abdullah bin Abbas, namanya Qusam bin Abbas. Makamnya di sana, kami keluar dakwah di sana. Jadi di sana lagi menyediakan masjid-masjid ditutup, orang Islam tak boleh amalkan agama, masjid-masjid tak semua boleh pakai tudung. Orang minum arak ni biasa, tamu datang hidang arak. Kenapa hidang arak? Tamu kena muliakan. Jam kita. Jadi keadaan berlaku. Sedangkan dulu dia mengajar dunia dengan agama, tapi hari ini itulah keadaan berlaku. Di Brazil begitu juga, orang Islam dulu ada 11 juta. Sekarang dalam berlaku tinggal 1 juta. Orang Islam, orang Arab kahwin campur. Kita pergi ada tempat orang Arab hidang air bulan puasa. Brother, this Ramadan. Ramadan? What Ramadan? Tak tahu. Kat tempat kita, orang Cina pun tahu Ramadan apa. Ya betul. Di England, Ramadan pun orang tahu. Tapi bila dakwah tak jalankan, Ramadan telah terkeluar daripada kalender hidup dia. Bukan kata Islam, bukan kata tudung. Ramadan tu dah terkeluar daripada kehidupan dia, daripada kalender dia tak tahu dah. Ini keadaan umat. Sebab itu penting dakwah dijalankan. Sebab itu penting jemaah-jemaah dakwah dihantar bergerak. Kita nampak macam nothing, tetapi dakwah ialah everything. Nampak macam nothing, tak ada apa, bergerak rumah-rumah. But this dakwah is everything. Anytime, anyone. Kita kena jumpa setiap orang untuk sediakan mereka untuk jadi orang dekat. Kerana kita tak tahu, boleh jadi asbab percakapan kita lah dia dapat dekat dengan Allah. Dan kita tak tahu 5 minit kemudian mungkin dia akan dijemput pulang untuk bertemu dengan Allah. Kita menjadi asbab untuk antara untuk bawa dia dekat dengan Allah. Wallahu alam. Alam, insyaAllah. Ustaz, sikit lagi Ustaz. Sepanjang pengalaman Ustaz kan, kuat dakwah dan sebagainya ni, pernah tak pergi satu negara yang mafia? Lepas tu mungkin ya Ustaz kata tadi, kita tak boleh nak terlampau all out, nampak yang kita ni memang buat kerja dakwah. Pernah kantoi dah Ustaz? Okey, kalau cerita pasal mafia ni, memang negara-negara besar seperti US, Brazil, France, dekat apa nama? Itali ni memang mafia dia semua Islam. Kita pergi dekat France tu, ada satu tempat tu kawasan, saya tengok ada polis di depan tu. Dia orang bawa saya, bawa naik atas. Sebab dekat France ni banyak yang cakap Arab. Mafia-mafia dia kalangan kulit hitam dan juga orang Arab. Mafia besar. Marseille tu semua tempat mafia besar tu. Jadi kita masuk, kita tinggal bayar je, kumpul bayar. Bila time nak makan baru saya perasan, dia orang terselak kaki dia orang, baru nampak ada gelang. Gelang poka tu dekat kaki. Dia tak ada keluar daripada kawasan tu. Rupanya dia tahan dalam rumah. Dia keluar daripada rumah perumahan besar, baru dia tak masuk. Polis panggil, kau buat apa kat atas? Saya orang Malaysia, dia orang panggil untuk bagi dakwah. Bagus, bagi dakwah kata. Orang Islam bagus. Yang polis tu tak Islam, tapi dia kata bagus. Tapi juga bagus. Saya kata kenapa? Dia kata kami pun tak masuk ni. Ni tempat dadah, dia kata. Maksudnya dia boleh tangkap orang kalau kat luar, kat dalam tak boleh. Baru saya ingat filem B13. Kan semua Islam tu. B13 tu, cerita tu semua pasal orang Islam. Yang tokoh dalam tu nama Tariq,
K2. Itu semua Islam. Orang Arab yang hijrah jadi mafia besar kat sana. Tapi bila kita cakap dakwah, dia dengar. Kat Itali kadang satu tempat kita dakwah, dia tengah main judi. Yang rahaba, dia panggil rahaba, tukang yang guide kita. Rahaba ni macam penunjuk jalan. Kita brother ni dia brother datang dari Malaysia nak cakap sikit. Okey, letak kad judi, dia dengar kita dakwah. Thank you sir. Masya-Allah. Di US kita dakwah, target utama antaranya yang dia ada banyak tempat, yang dia besar. Di Chicago tu kita bergerak untuk bawa orang hitam kembali kepada Islam. Dia memang Islam lah. Sebab dia mafia besar. Sampai kan US bila kalau tahu kita nak pergi dakwah kat sana, dia akan bagi visa lama 10 tahun. Lamanya. Sebab dia appreciate benda tu. Kenapa? Kerana dia tak berjaya untuk satukan orang putih dengan hitam. Tapi dengan jalan dakwah, orang putih hitam disatukan. InsyaAllah. Begitu juga di Brazil. Kita bergerak di Rio de Janeiro. Tahu saya buat tu dia apa? Dekat pantai. Dia ada pantai dia kan. Macam cerita Fast and Furious tu. Rumah atas bukit. Saya buat tu dia apa? You stay, you die. You run, you die. You stay, you die. You run, you die. Tempat mafia tu. Tapi kat tempat mafia tu pun jemaah bergerak. Masya Allah. Maksudnya Allah Ta'ala buka jalan macam tu. Maksudnya mafia ni bukan masalah kita dalam dakwah. Bahkan dia dah sasaran kita. Maksudnya kalau dalam dunia ni kan, dia bukan makan kita, dia lah makanan kita. Maksudnya macam tu. Dan dia tak anggap kita ni musuh dia. Dia akan dengar, dia hormat orang agama walaupun dia mafia kan. Cuma jangan buat hal benda-benda yang dia tak suka lah kan. Tapi maksudnya polis pun tak boleh dekati dia. Jadi bila fikir macam tu kan, macam kat Malaysia lah kan, ada setengah budak-budak nakal-nakal kan, polis tak takut, dia orang dakwah dia takut. Nampak lari, tablik datang. Kan. Wallahualam. Okey, ni ada tadi yang aku nak tanya dia kan. Ni saja lagi sikit lah Ustaz. Soalan berkenaan tadi, saya ingat balik Cok nak tanya berkenaan dengan Hajarul Aswad. Yelah. Boleh Kan, Cok cerita sikit berkenaan dengan batu Hajarul Aswad tu. Okey, Hajar Aswad ni seperti dalam hadis sebut, Nabi kata dia lebih putih dari susu. Asalnya Hajarul Abyad, putih. Tapi dia buat dosa, orang yang kucuk melekat di situ, akhirnya jadi aswad, jadi hitam. Dan berlaku beberapa kali banjir zaman Nabi pun. Nabi diberi kepercayaan untuk letakkan Hajar Aswad. Ingat tak kita dengarkan satu, letakkan serban empat penjuru kan, 4 kabilah besar angkat Nabi yang letakkan. Jadi zaman Turki Utsmaniyah pernah berlaku banjir besar dan letak Hajar Aswad. Jadi batu tu, serpihan yang kecil-kecil tu dibawa balik ke Turki. Jadi di Turki ni ada masjid namanya Sokolo Mehmet Pasha. Entah orang tahu ni. Pergi tanyalah orang travel kat Turki. Biasa dia pergi Masjid Biru, Hagia Sophia. Ini Masjid Sokolo Mehmet Pasha, kurang lebih dalam saya rasa dalam 200 meter daripada Masjid Biru. Kami tahu tu sebab kami keluar dakwah di situ. Alhamdulillah Allah rezekikan saya pergi Turki dah 24 kali. Keluar dakwah dari sana 4 kali. Memang seronok Turki ni satu tempat yang sebab saya pengkaji sirah, jadi saya suka sangat. Happy bila pergi tempat sirah tu macam kenyang gitu. Seronok. Masya-Allah. Selepas Mekah Madinah ni, Turki dah paling banyak saya pergi. Masya-Allah. Jadi macam mana Taj Mahal, Shah Jahan dia buat Taj Mahal tu abadikan cinta kepada Mumtaz Mahal. Sokolo Mehmet Pasha, masjid yang dibuat oleh isteri kepada Mehmet Pasha tu. Sokolo tu sultan. Kematian suami dia sedih, dia pun buat satu masjid macam Masjid Biru, Sokolo Mehmet Pasha. Jami' Sokolo Mehmet Pasha, dan di situ diletakkan serpihan batu Hajar Aswad yang pecah tu, satu dekat mihrab, satu dekat mimbar imam, satu lagi dekat pintu masuk. InsyaAllah. Jadi waktu COVID tu kan, Makkah tak dia datang, kami keluar dakwah di Turki waktu tu. Orang tempatan cakap, itu Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad. Saya tengok, saya membaca dalam buku sejarah, ada memang tertulis. Memang batu yang pecah tu ada diletakkan di sana. Masya-Allah. Sebab Turki ni memang kita tahu dia pemegang barang-barang Rasulullah ni. Memang kat Museum Topkapi tu, Topkapi Palace tu memang tempat dia letak barang Nabi. Jadi terdapat kat situ. Tu Sokolo Mehmet Pasha. Kalau pergi Istanbul, jangan lepaskan peluang pergi situ. Dan hotel keliling tu murah. Banyak orang Malaysia tak tahu tu. Keliling hotel tu murah-murah je. Masya-Allah. Hotel di harga yang okey lah. 20 euro boleh dapat hotel. Besar mana Ustaz? Batu-batu yang kecil-kecil dah. Kecil dah. Dan warnanya hitam lah. So Ustaz dapat jugalah sentuh. Dapat. Sebab sentuh COVID. Jadi orang pelancong tak ramai datang. Kita je lah yang ada pun. Masya-Allah.
Baik. Jadi tu sebut sedikit. Sebenarnya perkongsian untuk episod kita bagi kali ni. Terima kasih untuk Ustaz Han sudi sama-sama dengan kita. Kita doakan semoga kerja dakwah Ustaz Han dipermudahkan. Amin. Dan Ustaz Han pun doakanlah juga kita orang kalau dapat kita pun nak sampaikan juga dakwah kita ni kan, supaya orang yang tengok dia pun terkesan dapat memberikan manfaat juga pada orang lain, insya-Allah. Amin. Kita nak habis dah. Habis dah. Okey. Boleh teruskan kehabisan tu. Okey. Jangan lupa juga dapatkan haruman rasmi Cerita Malam Jumaat. Kita ada macam-macam bauan, boleh spray dekat favorite mana yang ada kat rumah, insya-Allah. Yang penting bau dia bau hotel 5 Ya benar. Okey. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari bersama dengan guest yang ada pula. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Yeza. Follow dekat TikTok, Instagram. dekat subscribe juga. YouTube. Benar. Jumpa lagi sampai sini dulu. Baik. Pada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam cerita apa? Cerita Malam Jumaat, bukan cerita biasa. Setiap orang ada kisah.